Okey, berapa untung kalau korang trade forex ni? Okey, macam biasa selalu kami akan mula dengan RM100. Katalah pagi tu korang deposit je RM100, kita kira $23. Okey, RM100 dalam $23. Sekarang ni malam saja dah grow jadi $60. So tolak $60 adalah $37 ni korang kena wrap dengan currency dalam 4.4. So lebih kurang RM162 profit hari ni. So mula pagi RM100, malam tu dah jadi dalam RM260. Boleh withdraw terus ke account bank korang. So macam mana nak entry? Kita tengok dekat Great Britain US dollar ni, kita nampak price tu ada buat penurunan, kemudian dia ada buat sedikit wave lah kan. So dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. So sekarang ni kita expect price tu boleh turun sebab dia macam pattern, dia macam wave. So kita boleh entry sell dekat sini. Macam mana kita nak entry sell, berapa banyak lot size kita nak guna, kita tengok dekat bahagian atas ni margin dia. Okay, so korang try dulu letak sell 0.03. Okay, kita sell. Lepas tu tengok margin korang ada 1400% margin level. So kita trade sampai kita tinggal dalam 300% atau 400% margin saja. So 0.03 ni kita boleh buka lot besar lagi. Alright, so ni macam full margin lah. Sekarang tinggal 600%. So mungkin kita kena kurangkan sikit, sell dalam 0.01 saja. Okay, tengok margin lagi. Margin kita dah 500%. So kita boleh sell lagi 0.01. Okay, sekarang margin korang dah 400%. So dah okay lah, korang boleh biar saja trade ni. Kalau dia turun bawah, dia margin tu lebih besar, dan korang boleh close untuk besarkan margin account korang. So dia lebih korang macam full margin lah, tapi korang still jaga korang punya margin tak full margin sangat. Okay, so teknik ni simple saja. Kalau korang modal tak besar, boleh start dengan RM100, deposit saja RM100 pagi, malam korang dah boleh withdraw dalam RM200-300 dalam account bank korang. Sekejap saja trade ni, tak perlu nak marketing banyak-banyak, tak perlu nak cari customer, tak perlu nak keluar jumpa orang, tak perlu nak bersaing dalam perniagaan. Korang kena bersaing dengan kedai sebelah kan. Korang buka kedai burger, korang kena bersaing dengan orang sebelah. Korang buka kedai jual baju ataupun jadi stokis tudung ke, korang kena bersaing. Tapi trading ni korang bersaing dengan diri korang sendiri sahaja. Korang tak perlu nak bersaing dengan orang lain. Kalau korang trading ramai-ramai pun, market tu tak ada masalah. Sebab bila korang sell, someone dekat dunia ni akan buy. Bila korang buy, someone dekat dunia ni akan sell. Okay, so dia cycle dia macam tu lah. Kemudian korang boleh buat duit dalam US dollar, bukannya dengan ringgit Malaysia sahaja. Okay, so kalau korang nak belajar lebih lanjut pasal trading ni, chat saja kami di social media, TikTok, Instagram, YouTube Prof Duit, Telegram Prof Duit. Kami akan ajar korang for free. Kalau korang ada masalah nak register account ke, nak masalah teknikal, screenshot saja, chat DM kami. Kami akan cuba reply dan bantu korang untuk mulakan bisnes trading korang sendiri. Jumpa lagi dalam video akan datang.